واستغفر الله إن الله كان توابا. Saya nak cepatkan round kita yang kedua ni. Sebab kita nak balik ke sebelah. Masih pada kalau balik ke sebelah cerai kan. Kita balik ke sebelah. InsyaAllah. Betul Allah SWT. Untuk pusingan yang kedua ini, sebab kan kita akan ada pusingan yang berikutnya, iaitu sesi soal jawab. Ada masa kita akan buat sesi soal jawab. Kita akan buatkan soalan yang saya beritahu tadi supaya kita boleh standby. Soalan-soalan kita sediakan mikrofon di tengah dewan ini tadi dengan soalan kita. Kita boleh buatkan soalan untuk round yang ketiga. Untuk round yang kedua ni, saya tulisan saya pernah mengajar di sebuah surau di Ipoh. Setiap pagi kita buka tafsir, terjemahan Quran, baca Quran, buat terjemahan sampai ke ayat dalam surah Al-Baqarah dengan kewajipan laksanakan hukum qisas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Dan akhir ayat sampailah saya sebut dalam ayat itu, hari ini orang kita tentang kisah Allah Ta'ala tak pun terima. Selang beberapa ayat setelah hari itu saja, ayat dengan puasa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang memang sama Al-Quran. Dua-dua juga dalam kewajiban yang diletakkan dalam Al-Quran yang diturunkan dalam bulan Ramadan. Al-Quran ini nuzul Quran. Satu ayat tentang kewajiban hukum qisas. Selain pada hukum qisas, bunuh dan sebagainya. Dan satu lagi ayat yang ibadah puasa. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan ke atas kamu puasa sebagaimana diwajibkan ke atas umat dahulu sebelum daripada kamu. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi ustaz, bagaimana mungkin orang ni dia nak jadi orang yang bertakwa, dia nak puasa tapi sebahagian daripada Al-Quran ditolak. Ini sedap ustaz. Bukan? Bahan tak pulau-pulau tak tahu. Jadi tuan-tuan yang bertakwa, kita dengar ustaz, bagaimana kita jadi orang yang bertakwa sedangkan sebahagian daripada perintah puasa dalam kita abaikan. Sebenarnya ada sebut tadi sebahagiannya puasa tapi sebahagiannya tidak. Jadi itu ada sebahagiannya dia puasa tapi hukum Allah ditolak. Jadi silakan ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih kepada Fadil Ustaz. Saya sebenarnya malam ini nak bersama dengan Datuk Sekro. Datuk memang terkenal di seluruh Malaysia. Rupa-rupanya kaki lawak jangan saya lah. Jadi sama. Sebab baru ni saya berforum dengan seorang Ustaz. Saya biasalah kita orang muda cikgu. Jadi dia identiti seorang guru tu dia macam tu. Dia eye contact. Kadang-kadang bila belajar lena kita buat joke sikit supaya dia bagi perhatian. Dia letak saya dalam forum tu sampai saya duduk di atas kursinya. Isteri saya duduk di bawah, menangis di bawah. Ustaz tu letak saya. Jadi Datuk dia okey tu. Dia tuan-tuan yang dikasih sekalian. Ayat tadi kan, kutiba alaikum siyam sama dengan kutiba alaikum kita qisas. Kita bersama qisas bersama. Ya. Ayat di hujungnya apa? La'allakum tattaqun. Kita nak melaksanakan puasa, nak melaksanakan qisas, nak berperang. Untuk apa kita nak jadi orang yang bertakwa kepada Allah? Imam Ahmad Hanbal dia kata apa? Takwa ni imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Ikut perintah Allah, jauh apa yang Allah larang, di antara satu daripada ketakwaan kita kepada Allah. Dan bisa dinaati. Dia bagi konsep takwa ni. Apa dia? Pertama dia kata apa? Orang yang bertakwa ni al-khawf bil jalil. Orang yang bertakwa ini ciri pertama al-khawf bil jalil. Dia takut hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita nak laksanakan hukum Allah dan berpuasa. Tujuan untuk apa? Bukan takut berlari, tapi kharib ila Allah, untuk dekat diri kepada Allah.
Tuan-tuan, saya cerita satu cerita. Ini cerita yang disebut oleh Dr. Aib Al-Fahmi dalam kitabnya Al-Fadilah yang Fadilah. Cerita bagaimana seorang wali Allah nama dia Sa'id ibn Zubair. Sa'id ini hidup zaman Hajjaj Yusuf As-Saqafi. Hajjaj di zaman Mekah. Ketika dia duduk dalam istana, dia tanya kepada pengawalnya, "Man minkum la yakhini?" Siapa di kalangan kamu tak takut dengan aku? Pengawal yang kata, ada yang tak takut dengan kamu. Sa'id ibn Zubair. Betul, Sa'id ibn Zubair. Bagaimana hati dia dekat dengan Allah? Dia kata, "Ruh tu ila baitus Sa'id." Panggil dia. Pergi rumah Sa'id, panggil dia. Pengawal sampai rumah Sa'id, dia kata pintu. Sa'id buka. Pengawal kata, "Hajjaj nak jumpa kamu." Sa'id ni, bila kata Hajjaj nak jumpa, dia masuk dalam bilik, dia ambil wudu. Dia pakai baju putih, dia semayang 2 rakaat. Habis semayang dia keluar, pengawal tanya, "Kenapa kamu semayang? Kenapa ambil wudu?" "Aku ambil wudu ini, wudu yang terakhir bagiku. Aku sembahyang dan aku pakai baju putih. Baju putih ini ialah baju yang terakhir. Sembahyang aku, sembahyang terakhir." Wali Allah macam dia tahu bila dia nak. Kemudian pengawal bawa dia. Bila sampai rumah Hajjaj, pengawal buka pintu. Hajjaj tanya, "Man anta?" Siapa kamu? Sedangkan dia tahu itu Sa'id ibn Zubair wali Allah. Sa'id dengan tawaduk dia kata apa? "Ana Sa'id ibn Zubair." Hajjaj dia jawab, "Laisa anta Sa'id ibn Zubair, walakin anta Sa'id bin Kusir." Sa'id itu apa? Sa'id itu orang baik, orang baik, anak orang hebat. Tapi apa nama bila sebut laisa anta Sa'id bin Kusir. Sa'id itu orang celaka, anak orang pemalas. Dan tahu dia ini siapa? Wali Allah. Bukan ustaz macam saya transfer di Pulau Kedah. Ini wali Allah. Tuan-tuan, bila kita cakap apa Islam, Tuhan uji kita. Dia ada satu kekuatan keimanan. Dulu sembahyang Allahu Akbar, kadang-kadang kita pergi malam. Tapi bila kita kena uji Allahu Akbar, kita rasa nikmatnya sembahyang ini tak ada. Bahawasanya Allah sedapnya sembahyang. Saya akan dapat surat tukar, tapi saya sekolah. Sebab bila saya balik ke rumah, ayah cik kena tukar. Dia kata, "Hampir." Hang jangan tapi dia kata, "Hampir sana." Kalau Cina tu masuk Islam. Oh, hebat ayah. Tapi ada mak saya, kecil mana? Anjir dalam mak, cik kena tukar. Hampir, hanya nak mati. Kalau cik ni, mak mati je kan? Kalau aku mati, hang doa aku di pulau sana, aku dapat pahala di lubuk moyang. Aku ada mak tadi pak. Mana aku? Aku bila. Jawab itu, bila kata itu, sang dia kata, "Mak aku yang melahirkan aku, mak aku kau sabar." Hajjaj kata apa? "Mak kamu celaka sama kamu." Sa'id tidur benar. Dia kata apa? "Kalau mak aku celaka, kamu juga dilahirkan oleh seorang ibu. Mak kamu celaka sama mak aku." Dia tidur benar, tak takut. Wali Allah tak takut. Ni kita tuan-tuan, baca tak puasa tak sembahyang, tapi takut. Bila kau tahu, Hajjaj ini orang pengawal pergi cari duit yang banyak, letak depan dia. Duit tak nak, letak. Dia letak 100 dinar. Beli terbangkang mana dinar. Itu 100 tu tak 500 tu boleh tak? Baru 500 nak main pula. Benda 5,000. Oh 5,000 ni tak duit. Dia kata apa? Kalau duit ini boleh melepaskan kamu daripada api neraka, hang ambil ya. Hajjaj kata apa? Pengawal sediakan api neraka yang menyala-nyala, kita bakar dah. Apa kata Sa'id? Kalau kamu boleh menyediakan api neraka yang menyala-nyala, kamu belum tentu lepas daripada api neraka yang kamu yang sedia oleh Allah. 76 kita 76, 50 pun takut dah. Pakcik bagi merah, baca aku takut. 50 merah takut dah. 76 pengawal pergi cari perempuan yang cantik, menari dapat perempuan itu.
Pengawal pegang muka Sa'id, pusing dia. Sebab Sa'id dia cakap, dia tak tengok hajat, dia tengok, dia al-Quran. Bila pusing muka Sa'id, Sa'id baca. Dia baca Al-Quran, Allah Akbar, lupa dia. Baik, ayat kawan-kawan. Allah Akbar. Masyhur Maghrib. Allah ayat. Saya nama besar nama Allah. Di mana saja kamu ada wajah kamu, di situ wajah Allah. Kan? Allah lupa ya Allah. Fa'ina man wal fasad wa Allah ayat. Dulu tu ada. Ayat. Di mana saja kamu ada wajah kamu, di situ wajah Allah. Bila dibaca ayat itu, kan? Hajat di mana? Hebatnya seorang apa Quran. Bila baca ayat itu, kan? Ayat itu buat mana? Pengawal, kau pegang Sa'id ke lambung kan? Sa'id dia pegang lambung dah. Dia berenang pegang lambung. Boom kata, luka hati. Bila luka hati apa? Dia baca Quran. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah kepada tanah kembali, daripada tanah dihidupkan semula. Jatuh ke tanah, dia baca ayat. Sebab itu kita tuan-tuan, bila mak kita masuk dalam kubur, kita turunkan mak, kita kumpal 3 ketul tanah, kita letak depan muka baca minha khalaqnakum, dekat sini wa fiha nu'idukum, dekat tulang kudi wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Bila baca tu Sa'id lagi kan, kita bayang 26 lambung. Bayang bangun ceramah di Kuala Terengganu sama pakcik tu, dia nak ceramah dia lengah. Dia tak pakcik, kalau saya lambung kan, lambung makro. Rupanya dia punya mata bukan lengah. Orang tu keluar dengan ceramah makro. Mampu dia duduk berenang. Duduk kat jatuh. Bila duduk berenang, Sa'id dijatuh dan terbuka. Bila buka dia baca Al-Quran. Orang baca Al-Quran, orang yang hati zalim Al-Quran tak masuk dalam hatinya. Dia lupa ada ibu Sa'id, dia tekan kepala Sa'id, lalu dikeluarkan pedang yang tajam, disembelih Sa'id daripada belakang. Wah, kata putih. Bila putih, Dr. Aid kata, Sa'id bercakap, putih itu orang. Hajas, engkau membunuh aku, kau tak dapat bunuh lagi siapa selepas aku. Hari ini aku bertemu kekasihku. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mati. Bila mati, ulama kata darah itu bersumpah keluar dari tubuh. Darah itu jatuh ke atas pasir. Darah itu tulis kalimah la ilaha illallah. Darah tulis kalimah la ilaha illallah. Maka ulama kata Sa'id berzikir dia bukan dengan lidahnya sahaja, tetapi seluruh dirinya ingat Allah. Bila ingat Allah, dia mati dengan kalimah la ilaha illallah. Darahnya tulis la ilaha illallah. Sebab disebut apa nama imam, apa nama Zainal Ali, bertambah al-khawf bil jalil. Diri kita takut kepada Allah, dekat dengan Allah. Bila dekat dengan Allah, bukan takut dengan Allah, lagi dekat tidak takut dengan manusia. Saya membawa tuan-tuan orang pergi Mekah pada masa tahun 2 kali. Pergi depan Allah, ya Allah, jangan ada dalam diri takut dengan manusia, ya Allah. Bagi ada takut kepada Allah, ya Allah. Allah tak takut Allah. Dia tengok manusia nampak kecil ya. Pengarah panggil pelawan pengarah. Sampai pengarah beli. Pengarah kata, saya tak pernah jumpa. Selalu nak cikgu masuk takut. Tapi ustaz ni lawan. Ustaz pandai cakap. Saya kata saya bukan pandai cakap. Kaki pun cakap. Kaki pun cakap. Dia beli. Aku pulau cakap. Betul tak baik. Saya kata saya motivator. Takut kepada manusia. Saya motivator. Saya bagi je. Jadi kita bagi. Bagi apa nama sumbangan kepada jawatan kerajaan, jabatan pendidikan. Ni sumbangan sini saya. Jadi tuan-tuan dia kata memang ustaz hebat, ustaz
komplain daripada orang lain. Saya tak ini komplain, saya masalah kerja tak ada masalah. Kenapa nak tinggalkan saya? Sepatutnya tuan-tuan dibawa. Bukan nak tinggalkan kata tertib dengan saya. Tuan-tuan patut nanti saya guru pakar. Guru pakar. Tuan-tuan, hebat juga kita. Tetapi juga bukan satu kelemahan. Aku balik dengan satu tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, orang yang pertama apa? Al-khawf bil jahil. Dia takut kepada mereka. Yang kedua apa? Wal-amal bil tanzih. Dia amal dengan apa yang diturut oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia Ramadan ini, syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi kita baca Quran, kita tak ambil Quran. Saya masuk dalam interview, dalam kemuka, dalam torture. Ada seorang tanya, Ustaz, kenapa Ustaz baca? Ada Allah boleh tukar kerajaan Allah lagi. Rupanya mereka ambil terjemahan. Saya kata ini saya mengajar di masjid. Allahumma malikal mulk tu'til mulka mimman tasha wa tanzi'ul mulka. Dia baca ayat ini. Ini ayat Quran. Dia kata apa? Mana boleh baca ayat ini dalam masjid? Saya kata, apa tu minum Nabi masjid kita? Wa taqulu Nabi ma? Apakah kamu nak ambil sepakat? Kamu nak tolak sepakat? Ulang pertama. Saya sebut macam tu. 24 jam. Apa tak kerja aku lah? Kalau kerja, apa pergi jatuh daripada aku balik? Tak mahu. Ini kali pertama kita, Datuk, saya berhubung. Ini pertama saya berceramah di sini. Sebab tu, ni orang beramal dengan apa? Yang diturunkan oleh Al-Quran. Sia-sia kita baca Quran. Walaupun pahala dia banyak, tetapi kita tak beramal dengan Quran. Wahai mujahid Allah, kalau kamu takut kepada Allah, amal Quran ini dalam diri kamu. Yang kedua apa? Al-Radha walau biqalb. Syukurlah walau sedikit. Kita tuan-tuan lahir bertakwa, tapi syukur bukan. Sebab tu saya nak bagi tuan-tuan macam-macam. Kalau bolehlah kita ni amalkan sedekah balik. Dulu kan kita ingat nama tu puasa. Macam-macam kita. Sebab kita ni bila bersedekah tuan-tuan, pahala berlipat ganda. Selalu Datuk saya dengar masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathalil habba anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Bandingan orang nafkah dari Allah seperti mana satu biji ni, tanam keluar 7 cabang, setiap cabang 100 7 wakil. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Sebab tu kalau tuan-tuan kita redha Allah bagi rezeki kat kita bersyukur. Sedekah keluar. Ramadan yang Allah bagi. Tuan-tuan tengok bangunan ni. Ni kita buat ini. Buat ni bukan duit Ustaz tadi. Tapi bangunan ini dibuat oleh siapa? Tuan-tuan. Tuan-tuan, sebab itu kita ada Ramadan Kota Raja ni. Tuan-tuan, pengasas dia siapa? Datuk Abu Hassan bin. Pengasas sini siapa? Datuk Hassan bin. Datuk Harun bin. Dua balik. Tapi di sana dibina juga komplek macam ni. Dibina. Sumbangan apa? Individu. Ni buat ni bukan Ustaz dia sebenarnya, tetapi individu tuan-tuan. Saya nak cakap, tuan-tuan sumbang dia dapat pahala. Apa walaupun sumbang Allah kata Allah disambal beribu, pun tak buat. Tuan-tuan, buat walaupun sikit. Macam-macam kan Ramadan dulu waktu ramai. Bila Ramadan kita apa? Dekat bagi kuih. Dah bagi dia. Tak ada lah. Dulu bagi kuih kan? Bagi kuih, bagi balik-balik. Siapa yang bagi, orang yang makan. Jika mana berbuka, pahala dekat orang, dan orang yang bagi dapat pahala. Kita buat walaupun sedikit kan? Macam-macam bagi kuih. Kita ni bagi kuih komplek. Orang bagi yang dulu boleh. Bagi hijau udang. Udang je lah. Bagi hijau udang tak? Walaupun sedikit, syukur lah. Saya dengar, kalau tujuh undang tak ada, tujuh badak tak? Dia badak, makan lagi. Tujuh kodok tak? Sebab tu kita ni, Allah kalau misalnya sedikit syukur, orang bagi kita bersyukur, pahala dia besar. Kita bagi sedekah, kita bagi derma, kita keluar zakat, pahala berlipat. Tapi kita
boleh tuan. Apa yang ada walau sedikit bagi. Itu tanda kita orang yang bertakwa. Yang ketiga, istighfar. Yaum Rahim, berbekallah sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masa Tuan Amir, Ustaz kata, Ustaz Azmi Abdullah, kawan baik saya. Ketika dia kena buat bidang, angkat mesej, Ustaz, saya dah tak kerja, Ustaz. Kau tengok, dia bertukar dia mata dia. Pegawai kasta. Dia tuan-tuan, pada tuan sendiri, dia hafal untuk zumum Al-Quran. Pegawai kasta. Pidato dia, saya ingat Ustaz pun tak ada. Ditukar dia mata. Jom, kata. Tapi dia istiqamah dalam perjuangan. Tuan-tuan tengok Tuhan Amir dia. Pagi Jumaat, 2.45 pagi, kita tengok perjuangan Islam macam mana. Saya nak kata, kita belum tentu boleh mati macam tu. Pagi Jumaat, yang sembahyang 1,000 orang, seorang tak minta niat dia. Kalau tak seorang, Allahu Akbar, aku doa, dia saja reda. Jamin dia Ustaz Azmi masuk surga. Tapi banyak dia kata, panggil beribu-ribu orang. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi pergi semuanya Allahu Akbar. Rasa ya Allah, kehilangan besarnya Ustaz Azmi Abdullah. Tak ada seorang lain tak nak. Tapi ada seorang lagi. Ustaz Allah khair yang baca Allah. Buat apa nak buat? Kita bukan nak pujian apa? Pujian Allah itu lebih hebat. Kita nak mati tu. Ramadan lepas saya bersama Ustaz Azmi dalam satu majlis orang. Ramadan dia tak ada. Dia tanya, mungkin ada tidak Ramadan ni salah seorang daripada kita tak ada betul. Mungkin tu. Hamba takut apa? Mari kita lahirkan orang yang bertakwa kepada Allah. Ramadan ni gerak betul-betul. Gerak betul-betul. InsyaAllah kita sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Ahmad. Tuan kita nak terus pada Datuk dan Ustaz Bakari dah buka soalan tentang sedekah tadi tu. Malam ini tuan-tuan program kita daripada kita nak dengar semua dengan mutiara kutip-kutip kan, kita kutip mutiara-mutiara ini kepada Fadil Datuk dan Ustaz. Dan juga pada malam ini program kita bertujuan untuk mencari dana bagi kita menjelaskan bagi tanah yang masih belum kita dapat lunaskan. Keseluruhan tanah kita berjumlah 450,000 5 ekar di kawasan air terjun dan dusun buah-buahan di Taman Meru Rosi di Jelapang, Bukit Perak. Fadil Ustaz tadi maklum pun dan tadi dah datang dan pakai kuliah di sana. Dan kita memang banyak ambil perkongsian ilmu pengalaman dengan Ustaz tadi maklum bagaimana membangunkan Allah. Dan saya juga pergi ke tempat-tempat lain yang bagian itu pun pergi tinjau ke tempat lain pada tempat bulu, buka pondok dan sebagainya. Kita nak buat ni pun. Jadi tuan-tuan, saya juga bukan asing dengan anak Allah ni. Sebab kalau tuan-tuan masih ingat pada perasmian oleh yang bagi Datuk Harudin bangunan ni, bangunan dewan kita ni, itu tak ada lagi saya ambil kanan. Jadi pada 13 Ogos 2005 perasmian kita punya bangunan ini oleh Datuk Harudin. Saya sebagai pengurusi majlis pada bagi yang ketua itu, yang bagi itu dalam program bersama Datuk Harudin di sini bersama dengan tuan-tuan. Jadi saya tengok daripada awal bagaimana Fadil Ustaz dan Makhluk membangunkan kompleks Al-Mahkum ini. Jadi tuan-tuan, kita dah ada tanah di sana, cuma belum selesai lagi. Last bayarannya adalah 17 Julai, iaitu genap 30 tahun ulang tahun kelahiran saya, 2 hari lagi. Jadi insyaAllah 2 hari lagi kita masih lagi berbaki yang belum kita lunaskan. Dalam poster yang kita edarkan pada tuan-tuan minggu lepas 60,000 lagi. Tapi alhamdulillah dalam pos minggu ni ada sahabat-sahabat kita termasuk kita buat roadshow di Syahadah bersama Ustaz Bakari, bersama Datuk dan Ustaz Zulkifli Al-Bakri, guru saya. Kita dapat sebahagiannya di Syahadah. Sebahagian lagi kita perlukan lagi untuk tuan-tuan di Al-Mahkum ini. Pada malam ini 3 hari lagi. Jadi saya tak ada ikhtiar lain lah untuk kita lunaskan bayaran baki ini. Termasuk juga tuan-tuan kita akan teruskan lagi jika ada lebih. Yang ke depan ini kita akan buat pembangunan yang ada di kompleks Rafiah Rawda Jannah atau Sekatan yang Kota Raja, yang insyaAllah kita akan sambut ulang tahun kedua pada bulan 9 ni. Genap ke 2 tahun Datuk Abah Sadin sebagai penang kita merasmikan majlis pecah tanah pada 23 November, pada 13 November 2010. Jadi insyaAllah tuan,
sekarang ni baru siap balai kuliah yang boleh muat hampir 200 orang. Ustaz Abdul Khairi pun dah follow dah 1/1/2012 itu. Di balai kuliah tersebut dan banyak aktiviti yang kita buat. Sebentar lagi kita akan buat tayangan tunjuk kepada tuan-tuan perkembangan yang kita laksanakan, aktiviti pembangunan sebagainya. Kita ada buat video clip pada malam hari tuan-tuan, tunggu dulu. Kita akan minta kepada Datuk lancarkan lancaran dana. Datuk akan ulas sikit tentang kelebihan sedekah, kelebihan berwakaf, sedekah jariah ini. Kerana dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan, Rasulullah SAW antara bulan yang paling Rasulullah banyak bersedekah ialah pada bulan Ramadan. Dan juga bagaimana pesan Nabi SAW dalam sabdanya yang bermaksud, lindungilah diri kamu daripada api neraka walaupun dengan sebelah daripada sebiji pohon. Ini walaupun sikit juga, tapi boleh menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang ada rezeki, ada rezeki yang Allah bagi, tuan-tuan berilah sumbangan kepada Kompleks Tarbiyah Darul Jannah walaupun tak sampai lagi masuk Ramadan. Jadi saya yakin tuan-tuan akan bagi malam ni, dan Ramadan itu tuan-tuan akan bagi, insya-Allah. Jadi saya serahkan kepada Tuan Bagi Datuk untuk berikan ulasan sedikit sambung pada apa yang dibahas oleh sahabat hari tadi tentang kelebihan sedekah. Dan Datuk lancarkan nanti, kita akan tanya dulu, dan Datuk akan lancarkan insya-Allah lancaran tabung khas kita untuk kita mengumpulkan dana bagi membangunkan dan membeli tanah di Kompleks Tarbiyah Darul Jannah. Dan kita ada juga jualan CD wakaf tuan. Di belakang sana kita boleh dapatkan nanti CD wakaf tanah RM30 dan sendiri unit, dan satu unit blok wakaf bangunan surah RM50. Kita juga boleh dapatkan skim wakaf. Kita akan buat pertemuan jihad sebentar lagi insya-Allah selepas tayangan. Itu saya silakan Datuk untuk berikan komen berkaitan dengan kelebihan kita bersedekah. Silakan Datuk Muhammad. Ya, terima kasih Ustaz. Kita mau masuk orang yang kedua, baru orang yang kedua. Kita ada 10 orang lagi. Alhamdulillah, sebagai jawab soalan tentang kelebihan bersedekah tuan-tuan. Kadang-kadang kita bila nak sedekah ke arah kebaikan, nak sedekah benda baik tuan-tuan, susah. Tapi kenapa bila nak buat benda maksiat senang? Saya bukan nak mengata, saya nak cerita. Pada sekali saya ulang, saya nak cerita, bukan saya nak mengata. Ada seorang orang, cuma kita menggunakan istilah keparat, bukan korporat. Orang dia banyak. Bila kita jumpa dia minta bantuan untuk buat hafiz, kabar sekolah agama, dia jawab insyaAllah ada sekarang insyaAllah. Betul lah, insyaAllah. Tiba-tiba orang lain datang, orang yang sama datang minta sponsor. Sponsor apa? Nak sambut detik 12 tengah malam. Berapa? 30,000. Okey, terus saya cek. Nak sambut detik 12 tengah malam, 300,000. Saya cek. Nak minta buat Kota Raja, insyaAllah. Pasal terjawab senang. Allah SWT berfirman, A'udzu minasyaitonir rajim. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Itu jawab. Bila nak bagi perbaikan, berbuat fisabilillah, syaitan ada bisik. Jangan bagi miskin, apa-apa, pedana, habis. Nak sedekah kalau kebaikan, asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan berbisik-bisik menjanjikan kefakiran, kemiskinan. Jangan bagi apa kau miskin, kau pedana kau. Maka dia tak bagi. Dia nak kata sama? Sama syaitan. Wa ya'murukum bil fahsya. Dua yang sama, kalau nak bongkar, nak maksiat, saya tak bagi cepat. Pokoknya syaitan yang akan. Sebab dia tak nampak dia baik bukan. Baiknya
sebut tadi. Allah sebut dalam Quran. Cuba sebulan dari ayat sama tadi. Allah kata Allah Subhanahu Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Ada makna lain. Allah berperbandingan, Allah beri perumpamaan bagi misal orang-orang belanja harta ke jalan Allah, derma, sedekah, jariah. RM1 bukan bagi RM1. Rasa ni kalau RM1 seorang apa ada ni? Kalau RM1 kalau RM10 seorang. Tapi kalau bagi RM50 seorang lagi bagus. Ya. RM50 seorang. Apa yang tak ada duit jadi gelangkan tu tak jadi. Kalau sulian tak ada. Susah orang. Kalau satu lagi kau bagi jalan Allah masuk kamu sedikit. Apa Allah kata? Karena tali habbatin samalah seperti tuan-tuan tanam satu biji. Sama. Maka biji yang ditanam tadi habbat tumbuh satu pokok. Ia mempunyai 7 cabang atau 7 dahan. Bukan saya kata Allah. Fi kulli sunbulatin, setiap dahan, setiap cabang dikeluarkan 100 biji buah. Kalau satu cabang 7 cabang berapa? 700. Yang ditanam lagi 1000 terus 700. Wallahu yudha'if. Allah dada 700 dada di bawah. 700 dada di bawah 1400. Artinya sedikit yang kita lakukan dalam Allah, pahala yang kita dapat seolah-olah kita belanja 1400 lebih. Kalau sedikit, kalau 10 ringgit, kalau 50 ringgit, kalau 1 ringgit. Kata Nabi, berfikirlah dengan syarat ikhlas kepada Allah SWT. Tapi kalau berdoa tak ikhlas, itu yang Nabi imam untuk Nabi pun ada sebuah akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar. Qal ma asyirkul asghar ya Rasulullah? Qala al-riya. Itu kasih. Jadi kata aku bimbang. Yang benar aku paling bimbang dalam berlaku kamu di akhir zaman nanti. Ialah berlakunya syirik kecil. Sahabat ingat syirik Rasul semua ada syirik kecil. Kalau mana syarat saya Abu Qasim Rasul dan jawab anbiya. Hari ini tuan-tuan kata riya ya Allah. Dalam ibadat yang tak sepatut riya sudah ada riya. Dalam sembahyang yang tak sepatut ada riya, ada riya. Buktinya kita jaga tu. Kalau tu ada rumah sembahyang pakai baju apa? Pakai selit. Mana masjid pakai baju apa? Di rumah sembahyang pakai sokok tak? Tak pakai apa? Mana masjid pakai sokok siapa? Di rumah sembahyang sokok tak buat qabliyah, tak buat ba'diyah. Mana masjid ba'diyah buat qabliyah buat apa siapa? Oh seorang ada. Orang tu. Pasal orang itu riak. Itu dah sembahyang. Dalam haji Nabi ada riak. Ya Allah sebelum pergi Mekah cana atau dunia. Kita tak tanya pun. Saya pernah ikut saya. InsyaAllah kita juga makan. Saya nak makan kan? Bagi orang. Tak tanya orang dia tak. Balik Mekah ya Allah berubah. Tengik hidup sapu di atas. Ya. Tambah-tambah sedekah ya Allah. Nak bagi 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 syarat. Apa syaratnya? Tolong buat cek sawah-sawah itu. Nak bagi 5,000, 1,000 cek besar itu. Ada lagu tak? Untuk apa? Bank kalau saya mau cek. Itu riak. Di sana
tuan-tuan yang mulia, bagi saja ikhlas kepada Allah, lebih nak membina kota raja. Kota raja, ya. InsyaAllah besok kota raja jadi masjid insyaAllah. Sebab bangunan susah akan luas. Orang yang mereka luas. Duit. Tuan-tuan bagi kepada Allah kerana Allah. Nabi kata apa Rasul? Idza mata ibn Adam inqata amaluhu illa min thalath. Sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u. Nabi bilang mati seorang anak Adam, mati anak Adam, habis dia tak sembahyang lagi lah, dia tak boleh puasa lagi lah, dia tak derma lagi lah, melainkan dia ada 3 yang pertama sekali ni sadaqatin jariyah ada. Tuan-tuan bagi RM1, RM10, RM1,000, RM1,000 bagi untuk ini, untuk beli tanah. Mana tak hancur, tak akan hancur, mana tak akan habis. Sampai hari kiamat mana akan ada. Maka selalu itulah Allah sampai. Tuan-tuan boleh bangun pula dengan hafiz, gamusan motivasi dan kuat-kuat. Ya Allah, pahala sampai kepada bagaimana sahabat Allah. Satu. Yang kedua, kalau kita ada anak yang saleh, bukan nama saleh. Kalau nama saleh mana ada syaitan apa? Dan anak yang saleh yang sentiasa berdoa kepada Allah. Doa sesuai dengan Allah, berdoa kepada Allah mati, dan yang dia perlu ilmu yang berguna, yang memanfaatkan. Tidak ada seorang yang ambil hadis ini, dia pegang hadis ini, dia kata ini hadis pakai dalil mengatakan bila mati orang tu habis tahlil tak boleh, talqin tak boleh, tak benar, ini tidak benar. Saya itu silap. Hadis ini bukan cerita amalan tentang halangan dia. Hadisnya cerita dia mati in qata'a amaluhu, terhapuskan amalannya. Dia siapa? In qata'a, terputuskan amaluhu, utamanya amalannya. Dia siapa? Dia yang mati. Amalan dia terputus, tapi amalan itu dia belum putus. Tadi pernahlah ke zaman Rasulullah SAW, seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW. Dia kata, "Qalat ya Rasulullah, inna ummi qad matat falam tahuj." Dia kata, "Ya Rasulullah, saya baru meninggal, belum sempat menjadi haji ya Rasulullah." Terus dia jawab, "Haji an ummi." Jadi kamu boleh menjadi untuk apa kita mati. Ulama memang ada di sini. Masuk kita mereka satu bab, dia namanya haji badan. Artinya orang hidup masih boleh beribadah untuk orang yang tak mati. Yang boleh ibadah tak boleh solat. Atau mereka dari mana solat? Haji, puasa. Man mata wa alaihi shaum, barang siapa mati ada menjaga puasa, belum qada puasa, qasama anhu waliyyu, wali berdoa. Kalau dia tak zakat, tak sempat bayar zakat, waris kena bayar zakat. Boleh. Mak bapak dah mati, dua masih ada duit banyak, masya-Allah. Aku bagi duit mak aku tak sempat dia mati. Duit aku bayar. Datang kau tak zakat, ini 10,000 jari untuk mak saya. Boleh. Sampai aku terkejut buat tadi. Mana itu banyak hak ni, pokoknya anak terlalu. Boleh. Bukan jangan untuk mak aku bayar, dia kita boleh. Kalau guna sepatutnya berdoa, ini kita nak labur ke alam. Sebab saya, pengalaman saya tuan-tuan, sebab saya pena syariah, pena rakyat, pena rakyat Malaysia, antara pen yang banyak pemilih-pemilih, pena rakyat banyak banding-banding. Tahu? Tak tahu? 20%. Tahun lepas pengarah urusan bilik lembaga memutuskan bagi bilik 25% penggarahan kepada permantahan. Padahal lembaga pada lulus, syariah lulus, nak bagi 25% penggarahan kepada
kita nak berlepas sebab apa kata bebek lain. Ayo tu. Bonus dia bagi 16 bulan. Pasal apa? Jadi 5% tadi. Ada yang bagi 25% dividen. Ditahan dari dulu. Yang dia tadi bagi bayar dividen. Wah, ada orang lain kalau bisa dia dengan dia kalau tak dia lain saya. Betul tak? Betul tak? Bisa. Minta tolong saya dapatkan sampai lain. Saya kata tak boleh ambil sampai lain. Yang pertama, sama punya dua. Kalau tuan beli sampai akhirat, tak ada betul tak? Datang sini, saudara. Seringgit tuan bagi seringgit, belak tak belas lagi. Seringgit tuan bagi, saya kata berapa? Jadi 1.400. Kalau 10 lagi, 400. Kalau 1 lagi, 140. Kalau 1.000 lagi, akhirnya mesti. Itu kelebihannya infak bismillah. Lebih lagi kita katakan apa yang memerlukan. Kalau kita sekarang sangat ada yang terbesar, nak cari duit, nak bayar selesai tanam pertanggal 17 bulan. Susah tak? Tiba-tiba tuan menyelesai masalah dia. Tuan menyelesai seorang nakal itu. Saudara kita, Allah menyelesaikan masalah-masalah. Barang yang menyelesai masalah seorang Muslim, Allah menyelesaikan banyak masalah. InsyaAllah mudah-mudahan malam ini kita akan lancarkan penghutan dana yaitu untuk kota raja komplek tarbiyah atau Allah jannah singkatannya. Dan kita ada penjualan sijil wakaf, sama ada satu sijil wakaf tanah, satu unit dijual RM30. Dan kita ada sijil untuk wakaf pembinaan surau. Bina surau satu sijil dengan harga RM50. Melabur tuan-tuan jalan Allah. InsyaAllah tidak sia-sia dan Allah bina dari yang banyak dan guna kepada tuan-tuan walau sampai meninggal ini insyaAllah. Kemudahan Allah rahmati kita kepada kita insyaAllah. Baik, terima kasih. Soalannya apa hukum kita menggunakan duit tabung surau, sebenarnya duit amal surau untuk berbuka puasa. Okay. Bagi jawabnya, hukumnya ini pertama sekali bila tuan-tuan masuk tabung surau, apakah juga sebenar tabung itu? Kadang-kadang ada tabung yang digunakan untuk aktiviti surau. Ini tabungnya untuk aktiviti surau, termasuklah berbuka puasa, boleh digunakan. Tapi yang malam ini tabung untuk itu, untuk tanah, untuk akal, tak digunakan. Sebab dalam konteks sedekah dengan bila sedekah ada sedekah wajib, ada sedekah sunat. Sedekah wajib itu zakat. Kepada asnaf disebut Al-Quran, inna sadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin, dan termasuk dalam fisabilillah zakat juga. Itu wajib. Adapun sedekah itu sunat. Dalam sunat ini tengoklah, jariah pun sunat dan pahalanya masya-Allah. Tuan-tuan bagi masjid, masuk dalam masjid, kata untuk apa? Ini tabung masjid. Dia bukan dia tak cakap jariah, dia tak cakap wakaf, tabung masjid. Maka masjid boleh guna duit itu untuk aktiviti masjid, termasuklah nak bayar ceramah, termasuklah nak buat kurui, nak buka puasa, nak baiki masjid. Itu pun tabung masjid. Itu beza ya. Soalan sebab tadi duit tabung surau guna untuk buka puasa, boleh tak kesana. Sebab itu tabung surau untuk aktiviti surau. Belayanan untuk bagi untuk usaha ni duit untuk beli tanah, tiba-tiba dia beli kereta, itu salah. Dia ada kereta, kecil tak besar. Dia itu dah faham ya. Maka sebab itu kalau masuk tabung, kita pergi masjid itu di surau di mana? Kadang-kadang restoran ada tabung. Ada tabung untuk apa? Maka sebab itu kita bezakan antara sama sedekah jariah atau untuk tabung. Sama seperti kata-kata atau satu. Kita nak beza antara satu dan bukan antara satu. Harta satu itu harta yang mati. Yang mati tidak akan harta hak milik dia, yang masih hak masih kekal dia sampai saat dia meninggal. Itu maknanya satu. Jangan selalu benar. Tetapi ada
kedatangan bulan yang padanya keberkatan. Rindu, aku rindu, rindu pada kedatangan bulan yang padanya keberkatan. Ya Allah, tolong sampaikan hajatku untuk perpanjangan nafasku hingga pengakhiran. Ya Allah, tolong sampaikan hajatku untuk perpanjangan nafasku hingga pengakhiran.